Kita orang tak check in lagi guys, tapi kita orang letak beg dekat sini kan, sebab kita orang VIP. Letak beg kat sini dulu lah untuk jalan-jalan. Kita orang dekat 7A. Kita nak buat ayam Pak Heru ni. Let's go. Lash. Dua. Tekan dulu lah. Tak perasan. Sumpah. Lepas tu tekan tu. Slow. Dia belok tadi. Dia belok tadi. Ni kan? Berdiri. Go. Barista. Let's go. Kita orang dah beli guys. Tengok dalam. Wow. Baru sikit. Dia tak berjinak lagi guys. Ni tengok total tengok apa. Right. Itu PS Berjaya. Tu yang mana ni PS Berjaya. PS Berjaya 70,000. Yo lagi. Kita orang ada done shopping. Aku ni betul-betul PS lopok beg ya. So kita akan shopping dekat atas lagi. Selagi duit tak habis, selagi tu kita kena shopping. Ni outfit ni. Ni pakai cardigan penyelamat. Wartawan. Oh wartawan dah. Bukan life jacket kan? Tak. Bukan. Kita orang matchy. Guys. Setelah masuk banyak kedai, tangkapan kita dekat jantan ni guys, saya sangat takut. Sekarang kita nak balik jalan kaki je guys. Sebab kita orang memang tak ada apa orang kata? Tak cukup money untuk balik guna tutut. Tapi macam mahal balik je. Sebab hotel dekat je kan dengan sentral ni. So kita balik jalan kaki dah. Guna kaki je. Jimat money, okay? Ni tunjuk aku ingat aku bengah kan? Bye. A few inches later. We are back. Tapi dah malam. Kita orang akan bergerak ke Makro. Nak lebih Dah lebih. Okay. Sekarang nak lebih tapi keadaan dah macam 9 lebih. Kita kat Sabah. Kita nak shopping kacang. Bukan kat sini. Kita nak beli tu benda-benda tumbler baru. Saya tak ikut. Super rasta sikit. Dia suka menyendiri seorang-seorang dia. Letih agaknya. Saya tak sabar je nak masuk Makro. Tempat-tempat dia sangat besar. So, korang tengoklah sampai habis. Okay? Makro kat sini tak tahu apa yang dijual, so kita tengok je dan tak janji takkan beli. Kita dah masuk. Ini nak beli apa hari ni? Nak beli perabot. Baru kita. Bawa kita. Baru dengan siapa tu? Adakah dia ni ada pengganti yang baru? Mana beri? Bir macam. Sekarang aku mau mana? Hari tu beli tak minum. Bebas lah. Sesuai untuk yang peniaga ice blended macam aku.
kita kena straight. Tak nak lihat apa. Kat sini dah macam Watson gudang Watson. Besar juga tumbler dia. Dia colour biru. Flower. Lepas tu colour merah. Tak ada rumah je. So ada ni peanuts. Stitch tu lawa. Yang ini kan? Ini okey? Dia nak colour apa? Berapa? Oh, ni dia satu. Stitch ni lawa. For you. Tak nak. Sesuai dah dengan khas sekarang. Tak balik guys. Sebab dia tak berkenan. Mari. Ni lah kacang Uncle cakap kot. Legend ni. Aku tak tahu nak beli apa dah. Tengok kami beli apa guys. Kami beli ni je. Yang ni, dia ni nak buat jual. Beli banyak kot. Dia berapa dapat? RM12. RM12 ikut satu papan ni. Dia ni dapat matcha. So macam Ni dah pusing kuat. Tua dah. So kena ada benda-benda macam ni. 6 ketil baru RM10 lah. Belah-belah lah. Ingat, yang ni orang lain punya. Bisin. Whatever lah. Minyak wangi. Kita beli. Oh, minyak wangi. Dia kata yang ni wangi. Sweet, sexy sweet. itu seksi. Ikut dia. So tired. Kita orang sangat penat hari sebab seharian berjalan. Sangat sakit kaki ya. Sakit kaki semua kan. Mesti ada yang letih. Sebab kita berjalan tak henti ya. Petang tadi. Daripada pagi sampai ke malam. Kan? Tak boleh bayar. Ini dah mula tertarik ya. Sebab kami biasalah tak boleh tengok orang. Apa? Aku puyuk. Mini lawa lah pula. Mini. Boleh je ni. Kita akan matching-matching. Jom matching-matching. Duit pula. Tadi tak mau beli. Tak mau beli tadi. Ha, tengok orang beli tu dia nak beli. Flower power minion. Jenuh lah esok dia. Ambil juga guys. Daripada ada sakit perut, ada letih, ada gastrik, dapat tumbler dia sihat dah. Tapi berbaloi lah. Murah banyak. Okay, jom kita nak pergi bayar. So, kita orang dah nak bayar guys. Overall sakit kaki. Jalan-jalan ni sangat sakit kaki guys. Siapa yang tak suka berjalan, jangan berjalan. Naiklah boot-boot ke, kut-kut ke, apa-apa kut-kut. Elakkan berjalan. Sebab dia akan sakit kaki. So sekarang kita nak bayar. Kita nak pergi makan. Orang tulis adik tutup ada lagi. Cuba tengok kita orang naik apa. Tutup. Dah bayarlah tutup ni. Depa punya saya naik mesin dulu eh. ลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ น้ำกับไฟถ้าไกลกันได้ก็ดีหมากับแมวมาเจอกันสู้กันทุกทีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจานกกินโครงโอลงมาเกาะโครงนกเอี้ยงอ้อยอีเอียงเถียงกันตลอดเวลาเสือกับสิงก็คมกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกัน Wow. Nama dia? Kacik nama dia?
nak beli ke? Few moments later. Nak makan donat udang guys. Donat udang? Tengok tu. Boleh jual kat ni. Ya, dia nak buat ni lah. Dia beli banyak-banyak. Sudah tak? Sudah tak? Sudah tak? Ada lampu. Sudah tak? Jangan. Jangan. Tak selesa. Sudah. Banyak. One eternity later. Cantik ni, comel. Satu budak. Sekarang kita dekat ASEAN. Apa? Pasal apa? Asian night market. Mahal. Sislah gajah. Gajah mana? Patah balik dah. Dia beli lagi guys. Thank you aunty. Bayar dulu. Oh bayar dulu, tak bayar lagi. Bye. 400. 400 bayar. Aku ke? Le. Sekarang nak balik tapi Tengah bincang harga motor. Astagfirullah. mana ni? Adik ke mana? Di hotel. Allah. Terus naik. Terus nak balik. Tomorrow for sure.